Setiap benda yang manfaat, mudarat. Apa manfaat? Ular keseluk, mudarat, Tuhan. Ular sawah, mudarat, Tuhan. Hak manfaat pula, apa saja benda manfaat. Hatta alat kemaluan pun laki, Tuhan lagi dia. Alat kemaluan orang laki kan? Boleh mengadakan, boleh jadi anak. Oh, Tuhan tu. Jadi dalam agama Hindu ni, dia dalam ketik dia buat berhala daripada alat kemaluan orang laki. Tuhan Allah. Cerdik-cerdik India pun bodoh bab ni. Tak? Cerdik India ni. Oh, kita kecek dengan dia, tipu dia sejuk-sejuk. Tapi bab Tuhan ni bodoh dia. Cerdik kita lah. Jauh lah. Hak bodoh-bodoh juga dia pun. Burung helang, burung gagak. Gagak ni dia makan-makan. Jadi lepas dia minum tu, air tu masih suci, tapi dia hanya makruh digunakan untuk wuduk. Dan binatang-binatang yang duduk dalam rumah kita, macam ular, cuma pak kita tak ada lah. Ular atau rumah ni jarang-jarang. Tapi adanya tikus. Tikus kalau dia minum air dalam beldi ke dalam bekas, air tu masih bersih. Kecuali lah kita tengok mulut dia ada najis. Kalau mulut dia ada najis, maka kita kira air tu tak boleh ambil sembahyang lah. Dia najis. Tapi kalau tidak tengok ada najis di mulut dia, maka air itu dianggap bersih. Tapi kita boleh guna untuk ambil sembahyang, ambil dan mandi dengan keadaan makruh. Makruh kita dalam belak Syafi'i ni, hak makruh air hak kena panas matahari ya. Dalam bekas pun syaratnya bekas besi. Karat. Tu ya. Lain tak ada. Dia semua ni dikias kepada kucing lah. Asalnya pada kucing. Kucing ni Nabi kata binatang yang selalu masuk di rumah kamu. Ini dalilnya. Ini makruh kerana Nabi SAW dia tengok kucing duk minum air dalam bekas. Lepas tu Nabi minum air tu. Kemudian Nabi ambil wuduk. Artinya tak ada apa. Ini dah khilafnya. Khilaf kita Syafi'i kata kalau kucing tu minum air daripada beldi, kita boleh ambil air sembahyang daripada air tu. Kalau lebih tu kita boleh mandi junub air daripada lebih kucing minum tu. Tidak ada makruh. Tapi Hanafi dia makruh, cermat sikit Hanafi ni. Bab ni cermat. Dia kemungkinan ada. Tapi kita cara lain. Dia tak nak. Kalau dia baru je minum, baru makan tikus, itu makruh lah. Tapi boleh jadi bersih mulut dia baru. Tapi kalau lama tak ada apa suci. Dia jilat-jilat satu-satu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, air hak sisa-sisa yang kita syak tentang bersihnya. Dan boleh buat syak, boleh buat atau tak buat wuduk dengan air itu. Iaitulah air sisa-sisa yang diminum oleh barang atau oleh keldai biasa lah. Keldai kampung dia panggil. Keldai kampung, himar ahli. Dia bahasa Arab ni dia ada dua himar. Himar ahli, Himalaya. Himar kampung, bandar, Himalaya. Himalaya ni kita panggil zebra.
Tu kuda belah, kita panggil kuda belah. Kuda belah tu hemar lah. Tomo dia hok liar, hok ni boleh makan. Hok kedai bandar ni tak boleh makan. Bagi Mekah. Tak ada dari payah di Mekah ni. Luar Mekah ada. Oh, suara dia huduh lah. Tuhan kata inna ankalal aswat la sudul hamid. Suara paling huduh tak ada lah lebih pada suara kedai. Oh ni kedai ni tak boleh makan lagi dia. Barang pun tak boleh makan. Apabila tak boleh makan daging, kedai ni tak boleh makan. Barang ni kacuk di antara kuda dengan kedai. Dan bapak luar tu dia spesies sama. Boleh lahirkan anak sepa ni lah, selada dengan lembu dengan kerbau ni dia spesies hampir sama. Dia boleh kacukkan benih, boleh lahirkan anak. Kalau lembu dengan lada kita panggil selembu, selada lembu. Kalau dengan kerbau kapok tahu selabau. Dia kalau lain-lain tak ada. Walaupun dalam kitab fiqh ada andaian lah. Misalnya manusia dengan anjing. Dalam kitab fiqh dia kata manusia dengan anjing. Manusia bapak dengan anjing. Anjing orang Tino dia tahan ke anjing. Dia latih. Orang putih biasa ya. Dia latih anjing dia untuk setubuh dengan dia. Pada duduk subuh dengan orang tak sedia, baik subuh dengan anjing. Orang putih biasa ya. Baik, kalau ni boleh anak. Anak tu najis kan dia. Kita Syafi'i kata najis lah. Muka dia jadi daripada benih anjing. Najis. Baik, kalau najis dia jadi manusia. Cokok-cokok tapi masuk nak tabak anjing tu. Boleh tak kita nak semayam ikut imam dia? Ikut tu imam Haji Mughalladhah. Tak boleh. Dia Haji Mughalladhah. Tentu dah dia Haji Mughalladhah. Nak ikut dia tu imam tak boleh. Baik, dia semayam sah tak sah? Dia manusia. Sah tak semayam ambil wuduk lah. Tapi dia tu Mughalladhah, Haji Mughalladhah. Orang zaman dulu siapa gitu mau tahu. Tak ada benda. Tak ada dalam hukum fiqh tak ada benda atas dunia. Itu dia mau kata payah. Payah apa? Payah mudah-mudah tak ada apa. Supaya kita makan. Jadi dalam hal ni, dalam hal air tadi, air yang lebihan diminum oleh bara, oleh kedai, ni halal tak halal, apa ni bersih tak bersih. Dia dalam hal ni dia bara kedai ni barang kita naik. Binatang hak kita tunggal. Barang kita naik. Lepas tu kita tambak pun tepi rumah kita ni. Ataupun kalau pamul lepas rumah kita. Pak kita tak ada nya. Mengharap letak situ, dia letak. Kedai ni bodoh tak bodoh ya. Kita naik dia. Lepas tu kita tepuk atas belakang dia sekali. Duduk cokok. Panah kalau cokok. Orang tepuk pula baru dia pergi. Bodoh tak bodoh? Baiklah, kalau kita tak tu air ada dalam beli, kita nak buat semaya, tiba-tiba dia pergi minum, bara pun pergi minum, ataupun kedai pergi minum, air tu boleh tak nak ambil wuduk? Boleh tak nak mandi junub? Jadi hak ni hak kata makruh. Makruh.